Kembali bersama dengan anda, Musical Lawak Superstar. Musical Lawak Superstar 5 ini tidak lengkap jika tidak dikuasakan oleh ahli kafe kopi tenaga ikonik Malaysia. Dengan kuasa satu cawan, satu pentas, confirm gelak penonton, semua jadi kau. Tepukan untuk ahli kafe. Inilah detik yang paling mendebarkan. Pentas kita bakal kita saksikan kesedihan. Tapi sebelum itu, kita akan umumkan terlebih dahulu kumpulan manakah yang akan mendapat markah tertinggi. 80% daripada pihak juri, 20% hasil undian anda. Gempak Superstar of the Week beserta dengan rewardnya. Dengan ini saya umumkan, penerima Gempak Superstar of the Week minggu ini secara automatiknya akan mengarah ke minggu hadapan, iaitu minggu keempat. Dan pemenangnya adalah Jozon. Daniel Jozon. Oh. Tepukan untuk Jozon. Ini dia pemenang Gempak Superstar of the Week. Dan sudah pasti sabar. Joey, kau nak ke mana? Nak tengok reward. Dan reward yang bakal diterima adalah giliran persembahan. Bermaksud pula pada mereka untuk memilih membuat persembahan yang keberapa pada minggu hadapan. Sekali lagi tepukan untuk Jozon. Dipersilakan masuk. Dan sekarang tibalah masanya di mana saya akan umumkan antara 5 kumpulan yang lawaknya paling hambat pada malam ini. Dan kepada nama-nama yang saya sebutkan ini, sila kembali ke pentas untuk kita ketahui apakah keputusannya. Kumpulan pertama yang akan dipanggil semula ke pentas adalah Gen Z. Kumpulan kedua yang akan dipanggil semula ke pentas adalah Putih. Kumpulan seterusnya yang akan dipanggil semula ke pentas adalah Psycho. Kumpulan keempat yang akan dipanggil semula ke pentas adalah Fiona. Dan kumpulan kelima dipanggil semula ke pentas adalah Bahir. Minggu pertama, tiada penyingkiran. Minggu kedua, diuji 2 kumpulan. Bagaimana dengan malam ini? 5 kumpulan menantikan satu keputusan. Ada atau tidak penyingkiran? Mungkin 1 atau mungkin 2. 80% markah dari pihak juri, 20% hasil undian anda. Inilah yang kita nantikan. Siapakah di antara 5 kumpulan ini yang bakal meninggalkan kita? Yang pastinya
Malam ini ada penyingkiran. Dan yang tidak akan beraksi pada minggu hadapan, kumpulan itu adalah Psycho. Tepukan semangat terlebih dahulu untuk Psycho. Kita dengarkan sikit ucapan daripada wakil kumpulan persilakan. Alhamdulillah dapat diberi peluang. Tak semua orang boleh merasakan pengalaman ini. InsyaAllah. Terima kasih atas segala sokongan, doa. Segala yang buruk kami akan perbaiki. Segala yang best kita akan terus kekalkan insyaAllah masa akan datang. Sekali lagi tepukan untuk kumpulan Psycho. Bermaksud 9 lagi bakal beraksi pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi kepada penaja kita. Tepukan untuk Ali Cafe. Terima kasih pada juri kita Pak Nel, Bella dan juga juri jemputan kita Saiful Apek. Kita jumpa lagi di masa akan datang insyaAllah. Dengan itu 9 bakal beraksi minggu hadapan. Musical Lawak Superstar. Assalamualaikum.